ke semua dah kembali ke Korea? Semua pergi Korea. Vote for Kopi. Salam kalau Kak Jerung nak tahu. Kak F Syuhada, thank you. Cactus Yaya, thank you. Korang semua thank you punch card. Korang boleh punch card dulu. Ambil ni. Ni Love Orange ni. Kalau korang bagi Love Orange ni, maksudnya korang punch card lah. So kita boleh naikkan kita punya fan club. Jerung ni kita boleh naikkan kita punya fan club. Lebih ke pasal mic ni, kita boleh buka lagu. Okay? On there. Kalau rasa-rasa macam nak dengar lagu lah. Tapi kalau rasa macam kita nak bercakap-cakap, Kak Syikin thank you, Kak Syikin bagi tahi bintang. Kalau rasa-rasa macam nak dengar-dengar lagu, boleh. Kalau rasa macam nak bebel-bebel cerita, tak payah dengar lagu, tak apa. Okay, cakap-cakap je kalau rasa macam bosan-bosan nak dengar lagu, beritahu. Anything. Ikmal buat apa sahaja untuk Jerung. Kalau rasa macam nak dengar lagu, kita dengar lagu. Kalau rasa nak bercakap, kita bercakap. Ada soalan nak tanya, Kak Rita cute, thank you. Kak Izian, thank you bagi kek. Ya Allah, banyaknya. Bila lagu Habibillah keluar? Okey. Untuk lagu Habibillah akan keluar 13 hari bulan 2. 13 hari bulan 2 lagu tu keluar. Sepatutnya Ikmal dah tanya dekat Be Good, diorang nak keluarkan lepas raya atau waktu raya. Ifna, thank you. Aina, thank you. Waktu raya. Tapi disebabkan Jerung dah menekan, siapa suruh dia orang bagi limit 5K untuk guna sound? Dia orang tak tahu ke Jerung macam mana. Ikmal tak tahu tau yang dia orang suruh guna yang 5K penggunaan audio tu. Ikmal tak tahu. Lepas tu bila dia terkena, tahu pula, gebor semua. Jadinya dia orang sekali MV rasanya, dia akan cepatkan pengeluaran tu 13 hari bulan 2 rasanya. Ikmal tanya lagi sekali, antara dia keluarkan audio dulu ataupun dia keluarkan MV terus. Okay? So kalau dia keluarkan audio dulu pun okey juga, kita dah dapat audio kan. Kak Siti Norin, thank you. Tapi kalau dapat keluar MV, apa salahnya? 13 hari bulan 2 tu kan, apa salahnya? Be Good terus demam ya, terus takut ya dengan Jerung. Melody, thank you. Kak Siti Norin, thank you. Thank you. Jerung merajuk dengan Be Good. Ya Allah, Kak Bintu, thank you Kak Bintu. Ya Rabbi, Kak Bintu. Ya Rabbi. Kak Tini, thank you. Sheila, thank you. Semalam pun ni kemarin rasa pause ni dia lalu 2 kali serentak. Alhamdulillah, semoga dia mewahkan rezeki. Ramai tanya Ikmal, baju semalam Ikmal beli kat mana? Baju putih tu Baju putih tu sebenarnya, okey, cerita macam ni. Kau cerita Kak Siti Norin, thank you. Korang yang bagi terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama pula. Apa benda aku ni kacip malam-malam. Cerita dia macam ni. Ikmal dah beli baju tu 2 bulan yang lepas untuk event. Tapi baju tu Ikmal tak pakai lagi, masih lagi ada dalam plastik. Kita orang punya pakai baju putih tu memang sumpah wallahi, kita orang memang tak planning langsung. Ikmal paling benci pakai baju warna putih. Ikmal paling tak suka pakai baju warna putih, t-shirt ke, hoodie ke, sebab Ikmal rasa dia macam menggelapkan kulit Ikmal. Jadi Ikmal tak akan suka pakai baju warna putih, baju belanja warna putih, jubah warna putih pun Ikmal tak suka. Sebab Ikmal rasa dia akan menggelapkan kulit. Kak Syikin, apa dia? Baru ke? Kak Syikin, thank you. Semoga dia mewahkan rezeki. Okay, so jadinya disebabkan itu Ikmal pakailah baju tu. Tapi dia tengok mem pula sampai pakai baju warna putih. Aku macam Ikmal tak pernah nampak dia pakai kebaya. Lepas tu tiba-tiba dia pula bawa beg. Tiba-tiba pula pakai warna putih. Aku macam tapi tiba-tiba sumpah wallahi kita memang tak planning. Tak plan, tak call untuk cakap pakai sedondon, tidak. Sebab sebenarnya sangat last minute. Mula-mula kita orang dapat tahu kita orang kena pakai baju biasa je, macam tak kisahlah baju apa-apa. Lepas tu janji sedondon. Tapi tiba-tiba last minute Candita cakap kita ada tema raya. Jadinya semalamnya kan ada event Dr. Kadir dengan Bola Bintang. Jadinya kita orang dah pakai baju Melayu. Jadi Ikmal dah pakai baju Melayu, dia pun dah pakai baju raya dia tu. Jadi kita orang dah tak ada baju. Jadi Ikmal pakai je lah kurta apa yang ada kat rumah ni lah. Pakailah baju warna putih, tengok sama. And then baju tu daripada Khatam, jenama Khatam. Okay.
Ya, betul. First nampak tu terkejut tak? Mana tak terkejut? Terkejut gila. Dia terkejut, Ikmal terkejut, Ji terkejut, Anung terkejut. Lah, sedondon. Putih, sama. Kita orang pakai macam, duduk macam, aku macam, aku bagi tahu dia ke aku nak pakai putih hari ni? Aku rasa tak bagi tahu. Lepas tu tanya Along ada bagi tahu dia ke? Ada bagi tahu Ji ke kita pakai baju warna putih? Tak ada. Tiba-tiba. Ikmal memang sebelum ni pakai baju Elrah dengan bola bintang. Lepas tu kita kan suka pakai baju yang, kita kan orang Johor kan. Ikmal bukanlah officially orang Johor, tapi ibu dan ayah Ikmal orang Johor, kampung kat Johor. Jadinya Ikmal suka pakai baju Johor yang macam bulat tu. Ikmal tak suka pakai baju cekak musang, sebab bila pakai baju cekak musang kan kita panas siang-siang. Lepas tu dia macam melekat-lekat, melekit-lekit kat tepi, berdaki-daki. Jadinya start dah tikatan tu dah habis, tikatan tu Ikmal lagi suka pakai baju yang Teluk Belanga. Ikmal tak suka cakap musang. Kak Zima, Kak Syikin Aziz. Kenapa ramai sangat Kak Syikin ni, Jerung ni? Kak Wawa, thank you. Kenapa banyak sangat Kak Syikin ni? Lepas tu kan, betul tak yang nama Syikin ni menakutkan? Lagi-lagi bila dia bercakap, takut kan? Ikmal dah berapa kali dah kalau jumpa orang yang nama Syikin, jangan tak ada apa. Orang yang nama Syikin ni, sekali dia buka mulut, habislah kau. Habis. Serius. Tak tipu. Baik. Bukan dia Ikmal cakap dia tak baik. Dia baik. Cuma sekali dia, mana-mana. Nama Syikin ni memang sama je. Untuk Ikmal lah. Syikin. Dah lah. Tak apa. Sebab ramai sangat Kak Syikin kat dalam ni, aku takut. Ikmal tak cakap tak baik. Ikmal cakap okey je. Cuma mulut, bila dia bercakap, habislah kau. Sekali dia melahar tu, ya. Ikmal nak cakap tapi betul. Ikmal tak cakap. Dia orang yang cakap. Ikmal tak cakap. Ikmal tak cakap apa-apa. Ikmal cuma cakap yang nama Syikin ni cantik, muka dia macam Selena Gomez, lepas tu dia macam, suara dia sedap macam Mariah Carey, tu je. Ikmal tak, Kak Asniza, thank you. Ikmal tak cakap apa-apa. Serius, Ikmal tak cakap apa-apa. Terima kasih bagi kucing. Betul, Ikmal tak cakap apa-apa. Tengoklah balik screen recording tadi. Ikmal cuma baca balik je ayat daripada komen. Ikmal tak cakap apa-apa. Ikmal cuma cakap, okey, orang yang nama Syikin ni cantik, muka dia macam Selena Gomez. Tapi korang, kenapa Ikmal dekat Ikmal punya ada beg kuning lah? Kenapa dekat orang lain tak ada beg kuning? Orang macam mana? Dekat video terbaru Ikmal tu beg kuning tak ada. Kan? Macam mana boleh? Tak ada. Mana ada? Tak ada Sebab Ikmal dah, Nur, Ikmal dah try refresh, sama juga. Tak tahu kenapa tak ada. Dekat Ikmal ada je beg kuning tu. Boleh setting sendirilah ketua beg kuning tu pergi TikTok for creator. Pergi jap. Ikmal try. TikTok for creator. Ikmal punya TikTok for seller. Thank you bagi gift, ya Allah. Tak ada pun. Video yang terbaru yang ni. Kenapa tak ada? Kak adik Siti, thank you. Tak ada beg kuning. Memang tak ada ketua. Sebab kalau macam tak lepas guideline kan, mesti tahniah ketua semalam sales Candida top 2 kan. Ikmal tak tahu pun. Top berapa pun Ikmal tak tahu. Ikmal menjual dia, Ikmal tak tahu apa-apa. Beg kuning tak ada. Kalau video lain ada tak? Contoh video yang ni. Apa ni?
Rule baru sekarang seller tak boleh menjual produk orang. Ha? Thank you bagi. Ya Allah, Aminah. Mariam, ya Rabbi, Mariam. Mariam, sabar tu Mariam. Abang Kemal tengah menyetelkan masalah kerja ni. Dua video baru. Itu memang tak ada. Yang ni baru Ikmal isi beg kuning. Video demi yang lain Ikmal tak isi beg kuning. Sekejap. Kenapa tak ada? Ini aneh Sebab Ikmal kan ni kan ambassador kan. Ini semua dalam kontrak. Jadinya dia kerja. Jadi takutlah kalau tak ada kan. Sekejap. Sabar jap. Ada lah korang. Kenapa kat Ikmal ada? Yang sabun Demika memang Ikmal tak isi beg kuning. Video terbaru Demika dalam 4 video terbaru Demika memang Ikmal tak isi beg kuning. Memang Demika suruh dekat tak isi beg kuning. Tekak kening. Tak isi beg kuning. Oh, dah ada dah. Oh, dah ada. Alhamdulillah, dah ada dah. Dah ada dah. Beres. Foundation tak ada beg kuning. Ini cuba korang tengok balik. Dah ada belum yang ni? Dah ada dah. Janganlah tu. Ni takut. Takutlah. Jangan macam tu. Dah ada. Alhamdulillah. So, Ikmal setiap bulan kena post 7 video Demika. 7 video Demika, ada yang kena ada beg kuning, ada yang kena tak ada beg kuning. Jadinya kalau akak nak tahu, untuk video kita promote produk ni memang views akan slow lah. Itu memang biasalah. Kalau ada luck FYP, dia FYP. Lepas tu kalau beg kuning ni pula, views tu bergantung pada item sold. Kalau ada orang beli, ada views dia akan naik. Tapi kalau tak ada orang beli, dia macam slow. Kak Bintu, thank you. Dia macam itulah. Video beg kuning memang macam tu. Sebab tu kebanyakan TikToker dia tak nak buat video beg kuning. Tapi kalau TikTokers tu dia suka buat affiliate, tak ada masalah. Besok ada lagi tak? Besok Ikmal kena settlekan lagi 2. Sebab dah ada 5. Setiap bulan kena settlekan 7 video. 7 video dan 1 kali live. Body mist Demika best. Dah sampai ya? Ikmal ada body mist Demika Ikmal warna pink. Dina, thank you. Zima Abi, betul lah. Zima Abi, thank you. Rape. Okay, Bang Ikmal, bila nak jadi hantu Kak Limah, kau jadi dulu. Baru aku jadi. Okay? Kalau agak-agak macam dah jadi hantu Kak Limah tu, kalau okey bagi tahu. Kalau macam tak okey, tak payahlah. Okay? Cuba cakap Abang Kemal bila nak jadi Merkin ke, bila nak jadi hero remaja ke. Apa muka-muka aku ni muka spek-spek hantu Kak Limah? Buruk macam tu. Aib bagi kat aku lah, faham? Besok Ikmal ada live santai dengan Candita. Live santai macam Ikmal hari tu buat macam dekat rumah hari tu. Live santai ni korang tak patut beli sangat pun tak apa. Macam tu. Korang masuk sebab nama dia live santai. Macam semalam kita live hard sell. Maksudnya kita kena datang HQ ataupun datang live dengan Kak Teh ataupun dengan Ratu. Macam tu. So Ikmal untuk Candita pula 3 kali live sebulan. 1 kali live hard sell kot, 2 kali live santai. Ataupun 2 live hard sell, 1 live santai. Ada macam tu. Live santai kau boleh live kat mana-mana je. Sambil-sambil kita bercakap-cakap, lepas tu buka beg kuning. Bercakap-cakap, buka beg kuning. Bercakap-cakap, buka beg kuning. Tu je. Datin dia, thank you. Ya Allah, Datin dia, terima kasih. Banyak dah memborong malam tadi. Ya. Dengan mem ke? Dia lain-lain. Bila live santai ni, Ikmal tarikh lain, mem tarikh lain. Dia macam tu. Live santai kita tak sama-sama. Jadinya sebab tu nama dia live santai. Bila live santai buka je beg kuning, lepas tu macam cerita, lepas tu tutup beg kuning, lepas tu cerita selama 2 jam, macam tu. Dah beli meja ke? Tak ada kak? Tak ada meja. Berniagalah kita dengan kita punya luggage nak cari tu. Ketua duduk depan kipas Kenapa?
Dengar kipas ke? Ikmal tak duduk depan kipas, duduk depan lampu. Lampu ni dia spotlight, jadi dia guna kipas. Macam macam tu. Okay. Ketua dah beli iPad ke? Belum. Tak beli iPad pun lagi. Sabarlah dulu tengah kumpul duit. Belum kak? Kau tengah kumpul duit dulu. Let lu. Kita tak boleh beli terus. Kita kena kumpul duit dahulu. Ikmal beli mic kat mana ya? Oh, mic ni. Okey, nak tak mic ni? Mic ni, Ikmal dulu kan nyanyi juga. Lepas tu beli mic lain. Lepas tu beli dia punya apa tu? Sound card lain. Nak dekat 400. Nak dekat 500 je. Tapi disebabkan banyak sangat wayar, jadi Ikmal tak suka leceh. Sebab Ikmal kena pergi KL Kuantan leleh berhabuk dekat rumah. Jadi ni Ikmal beli ni dekat TikTok Shop. Ini sound card dia ni je, remote. Remote ni, contoh kalau korang nak karaoke, tekan yang kuning ni kan. Hello, nama kamu siapa? Oh yeah. Nak dia cerita kan. Okey, lepas tu kalau nak cakap biasa balik, tekan warna merah. Hello. Dia jadi okey balik. Lepas tu kalau nak suara macam Harzan, Assalamualaikum. Bukan ni. Assalamualaikum. So dia jadi macam ni. Kalau nak suara macam Rina, Assalamualaikum. Nama saya Rina. Lepas tu kalau macam nak suara macam budak-budak, Assalamualaikum. Apa khabar? Ya Rabbi. Macam tu. Lepas tu kalau nak suara macam jin-jin syaitan, Assalamualaikum. Ma Rabbuka. Ya Rabbi. Okey. Lepas tu kalau nak kembali macam biasa, tekan merah balik. ini kalau nak jadi macam biasa macam ni. Okey, so Ikmal akan buka beg kuning. Sabar jap. Ya Allah, siapa boleh invite aku ni? Sabar Okey, so yang ni memang bagus. Sebab apa? Okey, lepas tu kat bawah ni kalau nak orang tepuk-tepuk tangan, tekan applause. Applause? Apa ke gitu sangat applause? Okey, Ikmal terangkan dulu. So, yang ni mic, lepas tu dia akan bagi earphone, lepas tu dia akan bagi wayar hitam ni. Wayar hitam ni USB Type C dengan yang iPhone punya tu, yang lightning tu. Okey, ni sekali mic semua benda ni, korang cocok ni je, cocok kat handphone. Lepas tu Ikmal ajar dulu cara-cara dia. Ikmal tak nak jual kalau orang tak tahu nak guna. Nanti kan aib. Okey, so nanti bila nak karaoke, ambil handphone lagi satu. Okey, lepas tu buka dekat Bluetooth. Android boleh, iPhone pun boleh, tak ada masalah. Tekan kat Bluetooth, cari nama dia M2. Tekan M2. Sekejap. Jangan cakap dia termasuk dekat iPad lah. Dalam kereta boleh guna tak? Dalam kereta boleh juga guna rasanya kan. Tak tahu. Ikmal tak pernah guna kat kereta. Kejap. Ni dia termasuk dekat Ikmal punya iPad. Kejap. Handphone satu je tak boleh ke? Kalau handphone satu je, kalau korang nak karaoke, kalau korang tak buat live tak apa. Tapi kalau korang buat live, korang kena ada handphone lagi satu. Maksudnya satu untuk buat live, satu untuk buka music karaoke. Sekejap, dia terconnect dengan iPad. Kejap. Bentar ya. Harap okay. Sabar. Okey,
Earphone dia bagi earphone dia yang warna hitam. Ikmal tukar earphone yang Apple punya. Sebab apabila Ikmal nak nyanyi, Ikmal lagi selesa guna earphone Ikmal ni, yang Apple punya ni. Ikmal suka yang ni. Dia jadi lagi sedap bunyi. Kalau nak yang biasa-biasa okey je. Asal macam dengar I menitik je ke salah dengar? Kenapa? Bunyi macam mana? Bunyi macam semut dalam TV? Okey tak? Okey lagi tak? Okey, tekan M2. So dia dah connect. Nampak? Okey, dia dah connect. Alright. So bila dia dah connect, kita pun buka lah muzik yang kita nak buka untuk karaoke. Ini untuk kita nak buat live, jadi kena ada 2 handphone. Kalau akak nak karaoke seorang-seorang, tak nak buat live, cocok je, buka je YouTube, dah dengar dah suara akak dekat sini, macam akak nak karaoke. Ini je sound card dia. Inilah sound card dia. Sarung mic bukan sekali. Sarung mic ni Ikmal ambil sarung mic Ikmal yang lama. Jadi isi. Ikmal pakai sarung mic ni sebab bila Ikmal menyanyi, nampak bunyi dia macam tu kan? Sebab bila Ikmal buat je nanti bunyi Ailio. Jadinya bila Ikmal pakai sarung ni, putu dia macam kurang sikit bunyi. Faham tak? Sebab apa? Ikmal, hey Nur, Assalamualaikum. Jadinya bila kita nak buat live kena ada 2 handphone. Kalau kita tak nak buat live, 1 handphone je cukup. Akak cucuk je, akak tekan je yang warna kuning ni, akak dah boleh karaoke seorang-seorang, feeling seorang-seorang. Akak buka je YouTube ke apa benda, akak buka je YT ke apa-apa muzik je. Contoh akak buka ni. Dah dengar kan? Dah dengar betul? Okay. Alright. So sound card ada baik ada. Jap, Ikmal tadi cari jap. إحساس جديد بقلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه إنك عطول فيه مشغول كتير بتشتاق لي Tak jumpa beg kuning. علي إحساس جديد قلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه إنك عطول فيه مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام أنا ما بدي Okey, dah keluar dah. تقلي كلام Ya, speaker dia akan masuk dekat live. Dengar. Muzik je kita dengar. Ya, tak. Bila kita dah cocok kat handphone, kita akan dengar suara kita macam kita dekat dalam studio. Dengar. So inilah harga dia. Jiran tak akan dengar. Apa tajuk lagu ni? Ihsas Gedid. Ihsas Gedid. Penyanyi dia Nancy Ajram yang nyanyi lagu Ya Tap Tap tu. Dia boleh tahan harga dia sebab kalau akak beli mic lain, sound card lain, 400-500. Kita dengar suara kita tak? Kita dengar suara kita dekat sini. Ihsas Gedid. Ihsas, macam mana cakap tu tajuk dia. Ihsas Jedid. Tapi bila logat sana jadi ihsas gedid. Okey sangat main. Okey, so kalau nak beli tengok kat beg kuning. Okey, ini harga dia. Ini sekali dengan sound card. Kalau tak beli brand lain 200-300 ada lain sikit lah harga dia. Okey dah beli, okey ons. Kalau tak tahu cara nak guna, masuk je live Ikmal, biar Ikmal terangkan. Tapi memang senang sahaja. Cuma kalau nak karaoke, nak buat live sambil karaoke, yelah akak-akak Jerung kan selalu buat live sambil karaoke. Nak karaoke lepas tu cerita kan. Lepas tu kena ada 2 handphone lah. Maksudnya satu ni untuk music, satu untuk live. Tapi kalau tak nak live, nak feeling-feeling seorang-seorang je pun cocok je. Jiran tak akan dengar. Music kita dengar tak dekat earphone. Dengar. Music dan suara kita akan dengar dekat earphone. Sebab tu bila Ikmal nyanyi, Ikmal akan tarik macam ni. Sebab apa? Music dan suara kita ada sekali. Jadi ni Ikmal tak tahu macam aku ni menyanyi shot sendiri ke macam mana ke. Kita tak nak nyanyi shot sendiri. Sebab tu Ikmal macam tarik. Bila tarik, Ikmal dengar Ikmal nyanyi.
Orang luar tak akan dengar suara, orang luar tak akan dengar muzik. Kita saja dengar muzik. Okey tak mic ni nak beli untuk tadika. Kalau tadika, Ikmal tak saja sebab akan bercakap untuk murid-murid kan. Jadi bila akak bercakap tu, nanti orang tak dengar. Orang luar tak akan dengar. Orang dekat dalam live dan akak saja yang dengar nanti. Nanti aib pula. Murid-murid, nanti macam akak feeling seorang. Nanti kan budak-budak cakap, kenapa cikgu feeling? Kenapa cikgu feeling? Nanti malu. Boleh percaya ke ni? Type C ke? Dia ada yang type C dengan type yang Type C dengan type yang iPhone yang biasa tu, yang lightning tu. Lepas tu micro USB tak ada rasa. Aku rasa micro USB tak ada. Type C, ya Allah terima kasih bagi gift. Ya, lightning. Ini je, ni dengan ni dia akan bagi, dan dia akan bagi dengan earphone sekali, jangan risau. Alright. Ini kalau yang berminat lah. Yang berminat nak beli boleh beli. Ramai juga beli, 12 orang beli. 12 orang ni nak jadi Siti Nurhaliza lah. 12 orang ni nak jadi Siti Nurhaliza. Wayar hitam tu apa? Wayar hitam ni lah yang bila kita cocok, dia akan sambung ke handphone untuk kita buat live dan untuk kita dengar kita nyanyi dan untuk kita karaoke. Jadinya bila kita cocok wayar yang ni dengan handphone kita cocok, jadi ni bersambung. Dia akan bersambung. Nak belajar dengan ketua kena beli. Yes. Jadinya bila contoh siapa yang buat live tu, lepas tu akak jangan kau buat live pagi-pagi bosan-bosan, buka muzik, boleh nyanyi-nyanyi. Tak adalah bosan sangat. Lepas tu masuk room, nanti kau nak buat kau nak buat live. Lepas tu kau nak invite orang masuk room. Kau nak suruh siapa yang dah beli mic ni, nyanyi lah. Kita buat slot untuk semua nyanyi. Alang tak sedap belakang cerita kan. Lepas tu kita masuk, ada room. Lepas tu seorang nyanyi. Seorang nyanyi. Alang tak sedap belakang kira. Janji kita happy kan. Cuma kalau Wahidah nyanyi, masing-masing kena standby. Okay. Kalau Wahidah nyanyi, masing-masing kena standby. Sebab bila Wahidah nyanyi, suara dia ni ada buluh perindu. Bila Wahidah nyanyi ni, suara dia tu macam orang nak dengar lagi. Bila Wahidah nyanyi lagi-lagi macam lagu-lagu jiwang kan. Bila dia nyanyi lagu jiwang tu terus macam bunyi lagu kematian. Jadi orang macam nak lagi. Suara ni macam sedap. Masya Allah, tabarakallah. Sedap suara. Kalau nak contoh, kalau nak record kita nyanyi, okey, cerita macam ni. Buka, kalau akak tak nak buat live lah. Kalau akak atau abang tak nak buat live, nak record abang nyanyi atau akak nyanyi kan. Okey, cerita dia macam ni. Handphone ni jadikan karaoke. Okey, dah Bluetooth tadi kan, M2. Nama mic ni M2. Kalau buka kat Bluetooth, M2. Sambungkan dia. So, buka dekat kamera. Kan setiap handphone kan ada apps kamera kan. Macam biasa kan, buka kamera, buka video. Okey, record. Dah record, tekan music yang dekat YT kat sini ni, nyanyi. Nanti memang ada. Music tu ada dekat dalam video. Maksudnya memang dia jadi macam MV. Macam mana nak cakap tapi macam tu. Memang ada. Dan contoh, kalau tak contohlah, kita tak tahulah setiap handphone lain-lain kan. Mana dah tahu handphone ni tak jadi, handphone ni tak jadi. Buat dekat TikTok pun jadi. Buka TikTok, lepas tu buka handphone kat sini, music karaoke tu, tekan 10 minit, record. Record sambil buka lagu, nyanyi. Dah dapat MV. Serius. Dah dapat. Seandainya apps kamera dekat dalam handphone setiap yang berbeza tu kan, mana tahu tak jadi, kita buka dekat apps TikTok. Faham? Okey, contoh kalau dekat iPhone kan kita ada apps kamera tu kan. Kamera. Okey, kalau kita buka kamera ni, buka dekat video, lepas tu kita boleh rakam. Contoh kalau tak jadi juga, buka je dekat TikTok, record. Dah jadi. Nak duet dengan suami kena beli dua lah. Kalau nak boleh dekat-dekat, dah boleh peluk-peluk. Apa? Abang nyanyi bang. Nyanyi lah macam tu. Alak. Suami, kalau akan nak duit dengan suami, sebelah lagi earphone ni bagi kat suami. Suami kan dah halal, boleh peluk-peluk. Jadinya abang pula takut bau kot. Jahatnya. Sumpah aib. Takut bau. Aib. Jangan macam tu. Ikmal nak dengar Ikmal nyanyi. Okey, contoh.
Boleh connect dengan TV tak? Ikma tak pernah lagi connect dengan TV, tapi Ikma rasa tak boleh. Ini tak boleh. Ini memang connect dengan handphone ataupun iPad. Okay, ketua dengan man bila nak nyanyi sama-sama? Okay, ni contoh Ikma buka YT kan. Lepas tu buka lah lagu yang Ikma nak nyanyi. Dengar kan? Dengar Okay, lepas tu contoh Ikma nak bunyi macam dekat studio. Tekan warna kuning Betul feeling. Double feeling. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. Earphone nak sambung dekat mana? Ni? Dekat bawah mic ni ada 2 lubang. Maaf Kak Nas, thank you. Ada 2 lubang. Satu lubang untuk earphone, satu lubang untuk cucuk daripada mic sambung ke handphone. Faham Okay, jadinya contoh kalau earphone ni tak nak guna earphone tapi nak guna headphone. Kalau headphone tu kepala dia sama macam ni, Pak, nampak? Nampak? So untuk earphone dia tak payah bluetooth, cocok aja kat sini. Kalau wireless Ikma tak sure. Ikma tak pernah guna lagi kalau wireless, tapi kena ni, kena guna wayar ni. Fokus korang ni tutorial. Ikma tak nak semua orang tak tahu guna, nanti aib. Lepas tu yang ni okay, dengar. Cocok ni, lepas tu ada satu lagi kepala boleh cocok dekat handphone. Faham? Nanti bila barang tu sampai akak faham So kalau akak nak buat live sambil akak nak berkaraoke, kena ada handphone satu lagi untuk music karaoke. Tapi kalau akak nak karaoke tanpa buat live, satu handphone saja dah cukup. Itu bukan type C, ini type C kak. Ini type C. Akan nampak macam bukan type C. Nampak? Okey. So yang type C tu dia akan bagi satu lagi kepala adapter lightning punya. So if akak pakai iPhone 11, 12 dengan 13 kan dia pakai lightning. Jadinya kat depan tu dia ada bagi adapter untuk lightning. Kalau akak punya type C, akak cabut je adapter lightning tu, akak cocok je sebab dia dah bagi type C. So dia type C ke type C, dan dia boleh juga type C ke lightning. Payah betul lah kalau Jerung Dapur Herba ni kita kena tutorial yang betul-betul. Kalau tak nanti kan Jerung macam masing-masing dah lutut sakit, otak pun dah kabur-kabur, dah sekat-sekat, dah pekat-pekat dah otak tu. Jadi kita kena ajar sikit. Sorry. Betul lah, tak tipu, tapi betul kan? Kita kena ajar betul-betul. Yelah masing-masing dah sumbat, jadi kita kena ajar slow-slow. Faham je. Tapi kalau ajar 400 kali tu agak-agak Thank you Khaira. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Thank you. In other words, darling, kiss me. Farewell, this song and let me sing.
Okay, tengok kita boleh tukar-tukar suara. Sabar sabar Okay, sabar. Cuba tukar Ikmal nak tukar suara apa? Tengok Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Okay, faham? Okay? Alright. Jadinya kalau dah tak ada 48 orang lah beli. 48 orang ni nak jadi Siti Nurhaliza ke macam mana? Nak jadi Siti nak macam mana tu? Semua nak jadi Siti Nurhaliza. Faham? Okey, tak apa. Kita tengok nanti. Kita tengok mic ni kena cas ke bateri? Kena cas. Tapi bateri dia tahan bateri dia semua tahan. Dan beli 10 set. Ui, Kak Syikin, saya rasa orang Singapura pun mulut ada satu je. Kenapa mulut sampai kena ada 10? Takutnya. Kenapa mulut 10 ni Kak Syikin? Orang Singapura mulut 10 ke? Jagung Mafia. Ya Allah, Jagung Mafia. Ni daripada hari tu lagi aku macam, kenapa nama dia Mafia? Emma, terima kasih Emma. Oh, untuk 10 orang Tahulah mulut Kak Syikin tu. Tapi janganlah sampai 10 mic Kak Syikin. Macam mana pula nak nyanyi 10 mic tu? Agak-agak Kak Syikin, orang Singapura ada 10 mulut ke? Sebab setahu saya macam fan saya lama macam Khaira tu pun mulut ada satu je. Jadi jarang dia beli mic 10 untuk nyanyi satu mulut. Kak Syikin jangan start. Tak apa. Let lu. Sebab nak tukar-tukar lagu, ketua wayar hitam tu sambung dekat phone mana? Wayar hitam ni sambung dekat phone yang kita nak buat live ataupun sambung dekat phone yang kita nak karaoke. Faham tak? Macam tu. Wayar hitam ni kena sambung dekat handphone. Begitu. Jangan tutup beg kuning. Alah, ramainya beli 55 orang. Biar betul lah kakak ni. Kakak semua memang berhasrat nak menjadi Siti Nurhaliza ke? Tapi tak dapat Ya kak Okay, sorry kak. Sorry. Tak, dia macam gurau-gurau malam-malam. Cik Ijaz, thank you. Tak, ramai betul orang beli masalahnya. 50 lebih ni. Tak, semua nak jadi Siti Nurhaliza tapi serius nanti, thank you bagi gift. Ikmal satu hari nanti Ikmal nak buat macam nak buka room tu. Okay, lepas tu Ikmal jadi juri. Lepas tu seorang-seorang nyanyi. Seorang-seorang akan nyanyi, yang lain akan dengar. Lepas tu ikut giliran. Lepas tu siapa yang dah nyanyi turun lah. Jangan buat sedap je. Jangan duduk kat dalam room tu kan. Kita nak bagi orang lain naik juga. Jadinya macam dah nyanyi boleh turun, kita ganti orang lain. Dah nyanyi, kita habiskan satu batch. Lepas tu semua turun, kita masukkan batch baru pula. Macam Akademi Fantasia. Okay? Jadi barulah kita boleh tahu mana satu jerung yang betul-betul Siti Nurhaliza, mana satu penyamar, mana satu penyanyi sebenar. Tapi yang penting kena buka kamera. Janganlah tak buka kamera sebab kita nak buka I can see your voice untuk jerung. Terima kasih yang bagi anjing. Janji. Ya. Jadinya kita akan tengok siapa real, siapa fakir. Dekat situ lagi best. Kita akan buat. Tapi kalau malu sangat tu, pakailah filter biskut tu. Tapi janganlah semua biskut semua bulan, tak best.
Kak Zida, thank you Kak Zida. Kemain Ikman Nations dah ada logo baru Ikman Nations. Siapa yang buat ni Ikman Nations? Ada lencana baru kita Ikman Nations Dah 5 tahun nak dekat 10 tahun dah kita. Baru ada. Faham? Terima kasih siapa yang buat untuk Ikman Nations ni. Dengan ada capybara-nya. Ya Allah, Is ni pun Ikman Nations ke? Ya Allah, terima kasih bagi motor. Cantik pula tengok yang warna hijau-hijau tu. Aiman ada grup itik. Oh, yang tu pun nak juga. Terima kasih bagi gift. Ya Allah, macam mana nak join Jerung area KL? Jom nak berkawan dengan korang. Tak kisah pula. Tak silap Ikmal kalau KL JKLS kan? Jerung KL dan Selangor kan? Jerung pun dah 2 bulan. Kalau Jerung Ikmal kita nak tahu di Jerung, dia kena ada emoji Jerung, betul kan? Comel lah ni. Yang Ikman Nation tu punya warna hijau. Sumpah comel. Warna hijau. Cantik siapa yang buat tu, sangat terima kasih ya. Saya sangat terharu dan saya sangat gembira dengan logo tu. Comel. Jerung Buang tak ada ke? Kalau Jerung Buang bukan masuk ke Jerung Johor ke? Oh, Kak Zida yang buat. Kami Jerung Terengganu. Sekejap, 4 Pelabuhan Negeri, Jerung KL Selangor, Jerung Johor, Jerung Pahang, Jerung Kelantan, Terengganu, Jerung Perak, Jerung Pulau Pinang, Jerung Kedah. Lagi? Jerung Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis, Sabah, Sarawak. Ada lagi tak Ikmal tak cakap? Singapura, Jerung Indonesia, Jerung Brunei. Ada lagi ke? Jerung Borneo. Oh, kalau Jerung Borneo tu Sabah, Sarawak kan? Jerung Thailand, Jerung Korea, Jerung Labuan. Tapi kan kalau sampai dah tahap macam ni kan, Ikmal rasa macam kalau kita orang pergi mana-mana, Ikmal dengan Mem pergi mana-mana, memang ada Jerung Dubai. Uish, memang internasional lah kita ni. Internasional. Jerung Norway, ada seorang Norway, akak Norway. Jerung Aussie ada. Uish, memang internasional lah. Kita ni dah taraf-taraf Paris Hilton, Cardi B dengan Nicki Minaj weh. Jerung semua ada ni. Jerung Putrajaya. Kejap, mana ada benda nak buat patutnya tadi. Sebab tak lupa. Sekejap. Ikmal buka lagu sekejap Kejap tu korang. Ikmal nak settle kerja sekejap je. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes I'd have to pay and bare my soul.
masih boleh beli lagi yang dekat beg kuning Kalau siapa nak beli kemudian nak tutup dah beg kuning untuk mikrofon. They can't look me in the eyes. It's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory. Okay, But they don't kenapa tiba-tiba jual mic? Orang tanya. Dia kemana tutup Tutup light of day. Kemana tutup Boleh Okay, sebab kali kemana tak tutup, ia kemana takut nanti. Unpin. Macam nak buang produk ni? Sumpah aku tak tahu macam nak buang. Imo. Okay dah. Dah remove. Alhamdulillah tak ada. Sebab kalau kita ni, kalau kita ada beg kuning tapi kita tak promo, nanti kena violation. Itu je ceritanya. Ya Allah, yang ini nak cincin. Stres akulah, aku ni nak kahwin dengan siapa agaknya. Ni cincin ni. Kahwin. Tiba kahwin kang. Memanglah nak kahwin. Tapi kahwin seorang je. Mana ada ramai. Nanti ada orang marah. Sekejap. Kemal nak beli cincin. Hazan kan nak beli 5 lagi. Kau tahu tak dia nak cincin apa? Korang tahu tak dia nak cincin apa? Dia nak cincin tengkorak. Dia tak nak yang diamond-diamond, dia nak tengkorak. Kalau ceritakan aib. Dia nak cincin tengkorak. Sky, thank you. Tak tipu. Gelang dia pun tengkorak. Macam mana cerita? Macam mana hidup aku ni tak terhibur je dengan dia? Tapi serius, dia nak cincin tengkorak. Kalau gelang pun dia pakai, dia baru beli yang tengkorak tu. Kalau cincin kahwin mestilah cincin yang proper. Tapi kalau cincin yang 5 tu dia nak cincin tengkorak. Burung sampaikan nada pilu, angin terbangga rasa sedih, jemput bahagia di harinya, berikan dia hidup. Kalau cincin kahwin, cincin tunang tu takkanlah kita nak bagi tengkorak. Kalau bagi tengkorak tu kan, itu nama dia cinta mati. Jadi ni kita kalau yang untuk tunang, untuk kahwin tu takkanlah tengkorak. Tapi yang Ikmal akan bagi cincin yang lagi satu tu, semua cincin. Satu tengkorak, satu kepala harimau, kepala singa, kepala arnab, kepala kucing. 5 Special edition. Kalau yang tunang dengan kahwin tu kita pakai diamond yang cantik, custom made. Ui, ya Allah, mewah rezeki, custom made. Kita pergi terbang ke Switzerland hanya untuk membeli cincin. Mem tu kan, dia nasib baik, dia tu hanya suka perfume dan makan je. Dia tak suka beli tudung, dia tak suka beli beg. Tapi perfume dia beribu-riban lah. Tapi kalau dia suka beg, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebab tu lagi Kemal takut macam kalau dia start suka beg, ya Rabbi,
Mesti beg-beg yang ribu-ribu, puluh ribu yang disuka. Dia punya taste tinggi. Terima kasih semua. Dia punya taste tinggi, sangat tinggi. Dalam perfume pun dia punya taste tu macam Tapi tak kisahlah kan. Dia kalau dia suka perfume lah. Dia tak suka beli tudung, dia tak suka beli benda lain, tak suka beli beg. Dia suka perfume. Jadinya perfume dia pun Ikmal tahu dia suka apa. Perfume dia memang suka yang bau handsome, bau leather, bau tobacco, bau-bau yang bau handsome, bau spice dia suka. Ya, dia suka perfume bau floral ni. Cuma dia suka perfume bau floral dan sweet ni apabila orang lain pakai. Dia tak suka bila dia pakai. Dia suka bau yang projection dia beast mode. Bau-bau yang macam dia tak suka ada orang lain bau macam tu. Harzan ni dia memang limited edition. Dia suka benda yang tak ada pada orang lain. Dia suka, dia outstanding bila contoh kalau dia pergi event, bau tu dia seorang je. Dia tak nak bau tu ada pada orang lain. Macam tu. Dan dia suka Kinder Bueno. Ikmal suka Kinder Bueno dan Kinder Joy. Yes. Nak tahu tak kenapa Ikmal suka Kinder Bueno dengan Kinder Joy? Sebab Kinder Bueno dengan Kinder Joy kan coklat mahal daripada waktu zaman kecil-kecil akak-akak pun kan. Kalau Kinder ni Cadbury tu pun dah kira mahal kan. So waktu zaman kecil untuk kita beli tu macam payah. Jadinya bila kita dah besar, kita nak kodok balik craving kita yang kita tak dapat. Betul tak? Sama macam orang lain juga. Kalau fikir dengan mem nak suruh mem ajak Singapore Slingshot, Kak Syikin tak nampak lah komen tu. Boleh tak kita block komen tu? Tengoklah mana beg 5kg Ikmal ni. Beg 5kg ada. Tak, cerita dia gini. Kan Along kan PA Ikmal. Okay, memang Ikmal bayar gaji kat dia apa semua. Suruh kadang-kadang suruh dia bawa beg. Kereta dia tak payah bawa. Kereta Ikmal yang bawa. Walaupun Ikmal bayar gaji kat dia, tapi kereta Ikmal yang bawa. Sebab Ikmal tahu Along ni adalah PA purba, PA organik, PA purba, PA yang dah nak ke fosil. Jadinya Ikmal pula, kita pula orang muda. Lepas tu nak cari PA, Ikmal memang memerlukan contoh PA macam lelaki yang boleh bawa kereta apa semua. Tapi nak buat macam mana? Yang dapat pula Along. Jadi dah fosil dah. Dah tanah-tanah dah kan. Jadinya macam kita pun kenalah bertimbang rasa. Tu yang sekarang Ikmal tukar beg kecil-kecil tu. Sebab dia pun nak kena bawa beg besar, nak bawa beg dia lagi, nak kena bawa beg Ikmal lagi kan. Jadi macam ringan-ringankan je lah beban tu kan. Kadang-kadang tu macam kalau mula-mula dia bawa beg ni, tangan dia dah sampai lantai. Dia dah lagi gepeng macam tu, kurus macam tu, dah macam langsui gini, dah macam skeleton. Kalau dia bawa beg Ikmal 5 kilo tu, ya Allah, tangan dia sampai ke bawah. Aku macam, ya Allah kesian pula aku tengok. Tu yang Ikmal tukar beg kecil tu. Jadinya macam Hazan kau tu, aku berbangga dengan kau sebab engkau kecilkan beg engkau. Sebenarnya tak boleh. Sebab dalam beg 5kg ni termasuklah ubat, wet tissue, stand handphone, microphone, earphone, ubat, lotion, sunscreen, apa-apa dia semua dekat dalam tu. Perfume paling sikit dekat dalam beg ni kena ada 2 botol yang 100ml ataupun 50ml. Ikmal tak akan bawa perfume aib yang kecil-kecil tu. Tak akan boleh. Sebab Ikmal akan reapply perfume Ikmal setiap berapa jam. Power bank, ya betul. Apa lagi? Macam-macam handphone 4 lagi. Jadinya kadang-kadang Alung tu macam, aduh kesian pula aku kena bawa beg ni kan. iPad kalau betul-betul Ikmal macam kena ada buat kerja atau kena edit video betul-betul, Ikmal akan selit iPad. Sebab tu beg Ikmal besar ni. Besar. Setakat beg ni kak ni. Beg ni nak isi apa, isi tai Ikmal pun tak lepas. Jadi macam sikat. Pandai korang memang pandai lah. Korang memang memahati lah. Beg kecil macam tu tak boleh. Sebab tu kalau Ikmal buat beg kecil, Ikmal akan pakai seluar loose yang besar tu, yang kocek dalam. Sebab apa? Kita nak isi kita punya sikat. Ya aib. Kad holder lagi, gula-gula lagi. Sebab Ikmal dah biasa bekerja seorang-seorang. Ikmal nak dekat 10 tahun dalam industri ni. Contoh kalau kita pergi shooting mana-mana, kita nak pergi shooting mana-mana kan, kena ada PA. Tapi Ikmal tak ada PA, Ikmal tak ada manager. Jadinya Ikmal akan sentiasa bawa beg Ikmal yang memang besar. Apa-apa yang Ikmal nak, Ikmal kena ada dalam tu. Jadi sebab apa-apa Ikmal tahu, kalau contoh Ikmal nak muntah, nak demam ke, sesama ke, ubat alergik ke apa, semua Ikmal dah settle kat dalam tu. Ya, Ikmal tak nak
bawa backpack sebab macam tak style. Jadinya Ikmal nak macam style-style sikit, bawa lah backpack macam ni kan. Jadi macam bila kita bawa tu macam tapi dia tak tahu beban tu 5 kilo ke 10 kilo bag tu saja. Ikmal patut bawa rumah bersama sebenarnya, tapi nak dijadikan ceritanya Hazan pula tak suka bawa bag. Bila dia tak suka bawa bag, dia punya perfume tu kadang-kadang, Habibi boleh tak isi dalam bag? Aku macam Habibi boleh tak isi dalam bag? Ni boleh tak isi dalam bag? Lepas tu kan bila dia tak bawa apa-apa kat tangan dia kan, bestnya aku pocket person, aku tak payah bawa bag. G dekat belakang macam ni lah. Bag G pun dah boleh tahan berat tau sekarang. Bag G dah boleh tahan berat dah sekarang. 5 kilo juga rasanya. Ya, dia bawa macam-macam kat dalam tu, dengan gula-gula, dengan Kinder Bueno dia. Patutnya Ikmal yang pocket pocket person, Ikmal yang tak perlu bawa beg. Tapi sekarang Ikmal yang bawa beg. Nak apa-apa tisu ke apa-apa ke, memang Ikmal akan sediakan. Sebab Ikmal tahu kipas, ya betul, dalam beg Ikmal mesti ada kipas. Adam. Dah kenapa pula Adam ni ada gastrik pula dah. So function, beli caravan. Singa bawa beg travel kelakanya, kau main bawa almari letak kat bahu. Ya Rabbi. Tu pula Alun Pia Ikmal, ketua PMM. Dia beli sebagai beli cincin singa Gucci tu lawa. Singa Gucci? Invite mem lah ketua. Habis tu macam mana macam mana boleh tukar kecikkan beg? Okey, cerita dia macam ni. So bila Ikmal kecikkan beg, Ikmal sediakan satu beg tote bag untuk Alung bawa, di mana Ikmal kurangkan benda-benda berat. Contoh macam perfume, Ikmal dah kurangkan bawa. Jadinya Ikmal bawa betul-betul yang kecil. Lepas tu stand benda-benda yang perlu saja. Macam tisu, bag tote yang macam ni. Bag tote yang Muji macam ni je. Macam ni. Sebab kesian kadang-kadang tengok dia bawa, dia dah lah gepeng, dia macam terkorak. Alung tu dia macam isi dia tak ada dah aku tengok. Lepas tu dia bawa beg Ikmal yang berat yang 5 kilo tu, dah tangan dia dah sampai lantai. Lepas tu kadang-kadang kat airport kan tengok, ya Allah kesian pula dia ni. Lepas tu sebab tu Ikmal macam nak suruh dia bawa kereta pun kadang-kadang tengok dia kan. Kan kita kan habis syuting, habis live kan, kadang-kadang kita masing-masing muka barai, kita barai, PA pun barai. Jadi macam muka macam tu nak suruh bawa kereta kadang tak sampai rumah aku ni sekarang, sampai ke tempat lain pula kita ni kang. Jadi macam tak apalah, biar bawa kita lah. Dia dah masuk dah, ya Rabbi. Long tak, Ikmal cakap Alung punya tinggi cantik macam Celine Dion. Bila Alung berjalan tu, Alung punya jalan tu macam catwalk Naomi Campbell tu. Ya, bila Alung berjalan tu dia macam model. Jadinya macam bila Alung berjalan kat airport tu, orang mesti tu mesti artis, tu mesti model. Dia macam tu. Sebab kita kan tahu Alung dulu kan model kan untuk Abaya kan. Untuk Abaya kat Dubai tu, kita tahu. Korang diam. Ya betul. Diam. Ya. Betul. Kan? Esok Ikmal ada dekat Havoc Food Festival Melaka ke? Tak ada. Macam mana pula tiba-tiba Ikmal ada dekat Melaka? Tidak. Contoh kalau Ikmal bila Alung sebab PA dan dia perempuan, jadinya contoh kalau kita orang travel macam pergi Kelantan kan, bilik dia lain dengan bilik Ikmal. Ikmal satu bilik seorang-seorang. Jadi contoh kan kita 4 orang, Ikmal, Harzan, G, Alung. Biasanya Alung satu bilik, Harzan dengan G satu bilik, Ikmal satu bilik. Tapi dia orang 3 orang, disebabkan perempuan, dia orang boleh connecting room. Jadinya macam dia orang boleh duduk satu bilik juga. Macam Ikmal, aku mana cerita biasanya aku duduk bilik seorang-seorang tu macam-macam ada tak? Ikmal kalau kat Kelantan tu, kalau boleh macam nak Bobby tidur dengan Ikmal. Tapi Ikmal tahu bila Bobby tidur dengan Ikmal, Ikmal pula tak boleh tidur. Sebab Bobby kalau dia tidur, nanti tiba-tiba dia serombong asap kapal keluar. Tak boleh buat apa. Jadi macam Ikmal sikit lagi macam satu hari tu kan, seram betul satu hari tu Ikmal rasa macam, ya Allah macam mana takkanlah nak suruh Alung tidur kan. Jadi macam Ikmal seorang tau. TV dekat hotel tu waktu tu, Ikmal buka cerita Barbie. Ikmal ingat Barbie, Ikmal buka yang 3 hours non-stop.
3 hours non-stop sampai Ikmal boleh tidur. Ikmal buka Barbie. Ya, buka Barbie. Ikmal buka Barbie waktu tu, Pegasus lah, Barbie in the Nutcracker lah, Barbie Mariposa lah. Ikmal buka je sebab nak rasa macam kita ni macam happy. Lepas tu buka Barbie tu kan. Lepas tu macam, ya Allah, kenapa lah seram sangat. Malam tu memang lain macam. Sumpah seram. Lepas tu Ikmal macam dah nak call Bobby waktu tu, macam nak suruh Bobby teman tidur. Tapi Ikmal ingat bos long kata, Bobby kalau dia tidur, orang lain tak boleh tidur. Jadinya macam nasib baik ataupun lebih baik biar Ikmal tidur bersama yang lain, contohnya macam hantu atau sebagainya, daripada Ikmal tidur dengan Bobby. Kalau Ikmal tidur dengan Bobby, Ikmal tak boleh tidur. Kenapa tak bawa Adam? Sebab Ikmal, contoh macam kita ke Kelantan, tiket Ikmal hanya untuk Ikmal dan PA, Harzan dan PA. Jadinya kalau untuk penambahan lain, contoh macam Adam pula tak function kan. Kalau bawa dia makan modal. Adam ni kalau kita bawa dia, melangkah masuk je. Kalau mall tak nak mall biasa-biasa, dia kalau mall biasa TRX. TRX Mall. Okey, contoh kalau nak minum teh, dia tak nak teh dekat food court, biasa TWG. Ikmal cakap jujur ni, jujur depan Jadinya kalau baju padi ni tak nak, paling common Uniqlo. Jadinya contoh kalau kita bawa dia pergi airport, kalau nak makan dekat warung-warung biasa tak nak. Dia tak nak. Dia biasa kalau paling common pun Din Tai Fung. Dia macam tu Adam lah. Siapa yang duduk dengan dia tahulah. Jadi bila kita keluar dengan Adam, kita mengeluarkan bajet yang besar. Macam Ikmal ni ada, terima kasih bagi Trin. Macam Ikmal ni adalah CEO Raja Perfume yang mengeluarkan bajet yang lebih untuk Ikmal bawa influencer lain yang bernama Adam. Ya. Adam ni kalau kita bawa dia pergi mall, kita dah tahu dah, dia takkan jejak masuk padi ni. Dia akan masuk padi ni hanya paling common dia beli stokin saja. Itu pun kalau betul-betul dia memerlukan stokin waktu itu. Card holder dia, malah nak cakap, card holder dah Rimau Terima kasih ya. Rini, lama lah tak tengok Rini. Ni Ikmal nak cakap lah. Okay, so dah tengok itu anak kan. Mak dia lain cerita. Mak dia lagi lain cerita. Kalau contoh kalau akak-akak Ikmal ataupun pernah keluar dengan kawan-kawan Ikmal, ada macam kawan perempuan Ikmal nak beli maskara dekat mana, mungkin Watsons ataupun dekat Guardian, betul. Tapi kalau Alung dia kata, Mal, Alung nak beli maskara lah. Kalau lalu depan Watsons tu, dia tiba-tiba dia laju. Dia tak akan masuk Watsons untuk beli maskara. Dia pergi Hermes. Compact powder, dia boleh lah nak masuk Sephora tu, tapi nanti dia keluar balik, dia nanti pergi Gucci. Lipstick pun sama MS. Juga. Ni Ikmal cakap betul ni. Tak tipu. Jadinya contoh macam bila Ikmal teman dia orang, Ikmal rasa macam takut. Contoh kalau kita bawa berjalan, takut. Dia seram. Dia macam, ya Rabbi, itu maskara, eyeliner, kalau dibuka je dia punya bag makeup tu kan, berbeza lah dengan bag makeup orang lain. Ya, sebab tu Ikmal cakap macam Alung ni, kalau dia kerja, dia macam mungkin dia nak happy je kot. Dia macam nak membuang waktu yang macam dia nak happy-happy. Kalau dia tak pergi, nanti kan dia spend dekat tempat lain kan. Macam nak minum teh, dia pergi TWG. Jadi mungkin dia ikut Ikmal ajar dia cara untuk bersederhana. So bila dia ikut Ikmal akan turunkan dia. Ikmal akan turunkan dia. Turunkan dia. Contoh macam Adam pun sama. Lepas tu contoh kalau kita beli makanan dengan Adam, abang, are you sure you want this? Kenapa? Gue cakap macam tu. Terima kasih. Abang, are you sure you want this? Kenapa? Macam tu. Dia macam, are you sure? Sebab itulah terbitnya perkataan ghetto. Najwa Amran, terima kasih. Bak kata G dari T20 ke B40. Tapi bagusnya contoh Alung ke Adam dia macam payah sikit. Alung okey lagi. Contoh macam kita nak downgradekan dia okey. Dia universal. Contoh macam dia keluar dengan orang yang biasa-biasa, dia boleh keluar, dia boleh jadi orang biasa-biasa. Tapi kalau Adam dia dah keluar dengan kita, dia takkan nak downgrade. Takkan boleh. Takkan bisa. Sebab tu orang kata, kenapa tak bawa Adam? Takut. Contoh bukan ni kematan nak bawa dia pergi kerja ke tempat-tempat lain. Contoh macam Candita. Okay, bila cakap Candita, buat dekat mana? Buat dekat Marriott. Abang, can I follow? Cuba kalau kata buat dekat mana? Buat kat Oyo. Are you sure abang? Dia macam tu. Abang, are you sure? Kalau Marriott, ons. Four Seasons, ons. Gitu
Contoh kalau dia keluar dengan kawan dia yang bernama Era tu adalah anak seorang artis tu. Cakaplah, Adam pergi mana? Kita orang pergi Mandarin Oriental. Mandarin Oriental lah. Kita orang pergi Mandarin Oriental. Coffee. Lepas tu kan, Ikmal call lah. Adam kat mana? Tengah minum kopi. Dalam kepala mungkin macam coffee bean kan? Tak. Nak tahu kat mana? Kita orang dekat Baca coffee. Nor, I okay je mana-mana. Wallahi Adam. Wallahi. Mungkin tekak Ikmal ni terlampau marhain. Bila Ikmal rasa kopi Baca tu, Ikmal rasa macam, ya Allah, Baca ya Rabbi. Ikmal tak tahu mana yang sedap. Ikmal tak tahu mana yang sedap Baca tu. Terima kasih. Mungkin tekak Ikmal tekak orang murah kot. Macam yang murah-murah punya tekak. Ikmal mula-mula masuk. Waktu ni Ikmal pergi seorang. Lepas tu Ikmal cakap kat dia, boleh tak suggestkan saya benda yang paling okey untuk tekak pemula yang nak minum Baca? Dia bagi. Ikmal minum je. Baca tu kan macam aku tak tahu mana yang sedap, tapi macam satu cerita. Ikmal cerita. Ada satu hari, kan waktu tu tiramisu viral. Tiramisu waktu tu viral satu Malaysia. Okay. Ya Kak Syikin, betul. Tiramisu viral satu Malaysia. Ikmal pergi rumah Along. Waktu tu ada Along, ada Adam, anak dia. Ada suami Along sekali. Sekarang tiramisu viral kan. Lepas tu viral, sedap mana tiramisu ni. Lepas tu kan, aku cakap lah kat Along, Long, tiramisu yang kat tepi, yang ada jual kat tepi jalan ni, lo pernah beli tak? Lo tak pernah beli, tapi ramai orang cakap sedap. Lepas tu cuba saja ni tiramisu mana yang sedap. Ni tiramisu yang dekat Baca. Tiramisu yang dekat Baca Coffee. Waktu tu Ikmal dengar tiramisu kat Baca tu, aku cakap dia orang ni, kalau aku bawa pergi beli makanan yang ni, agaknya memang tak dimakan agaknya. Ya, macaron. Ikmal kan waktu tu mula-mula makan macaron. Lepas tu kan dah makan. Lepas tu Long, macaron mana yang sedap? Ada satu tempat macaron ni memang sedap. Okay, waktu kita berjalan kat mall, pusing-pusing, dia bawa pergi TWG. Macaron TWG. Mungkin TWG punya macaron tu bare minimum dia lah. Maksudnya yang macam paling common lah untuk dimakan. Begitu. Jadi macam ini tu. Jadi contoh macam tu. Itu paling common lah untuk dia beli waktu tu mungkin. Ya, jadinya bila orang kata kenapa tak bawa Adam pergi kerja, Ikmal kena fikir dulu. Fikir betul-betul. Adakah waktu tu macam Ikmal mampu untuk bawa Adam? Dia kalau bawa Adam memang macam Ikmal kena fikir adakah Ikmal mampu untuk membawanya. Sebab kalau dah bawa Along pun kadang fikir 40 kali. Tapi bila nak bawa Adam dan Along, Adam Along bergabung meletup. We don't judge. Kalau Nazrah kat mana dia makan lepak? Harzan okey, kat mana-mana boleh. Dekat mamak ke, kat mana-mana kedai okey. Janji benda tu sedap. Dia on je. Kalau macam mana? Kalau Harzan okey saja. Dia tak ada masalah untuk pergi kedai baju mana-mana. Terima kasih. Cuma Harzan ada satu concern dia, di mana contoh kalau Ikmal nak shopping kedai baju ke apa benda semua ke, betul-betul kena bawa dia. Betul-betul kena bawa dia sekali. Sebab dia sangat particular tentang design baju dia, keselesaan baju dia dengan saiz baju dia. Dia tak nak nampak ketat. Dia tak nak nampak dia ada taste yang dia tak suka. Jadinya memang kena bawa dia. Jadi contoh kalau nak beli untuk dia, Ikmal rasa boleh beli makanan. Makanan contoh macam coklat, Kinder Bueno tu dia memang suka. Daim tu dia memang suka. Lepas tu perfume. Kalau nak beli apa-apa, beli itulah. Coklat, perfume. Sebenarnya jimat lah kalau kahwin kan.
Ji might tengok dululah. Sebab dia dah cakap dah. Dia kata nanti aku nak pakai kereta ni. Kereta ni keluar je aku nak tukar kereta ni warna ni. Lepas tu nanti aku nak tambah lagi satu kereta. Lepas tu kat dalam kereta tu setiap dekat seat tu nanti aku akan tambah lagi custom nak isi perfume Mansera. Jadinya aku macam ya. Walaupun dia tak beli bawal eksklusif, walaupun tudung dia memang eksklusif hanya untuk dia pakai, dia tak beli bawal eksklusif, tapi keeksklusifan dia tu ada pada benda lain. Mungkin yang mendengar hari ni orang kata, ya Allah, berat mata memandang, berat lagi bahunya memikul. InsyaAllah. Situ. Masya Allah, tabarakallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa ni? Itu bukan benda harian, jadi tak makan modal sangat kot. Akak dengar akak Akak tanya Long, akak tanya Ji, akak tanya Adam. Akak boleh tanya Iqmal sendiri. Perfume 100ml dia tu, akak bayangkan Mansera dia tu, perfume 100ml tu orang boleh tahan 2, 3, 4 bulan. Kalau boleh setahun pun orang boleh pakai. Betul tak? Dia punya Mansera 100ml tu tak sampai sebulan lagi dah takat ni dah, Kak. Dah takat ni. Akak bayangkan Itu yang itu saja. Tak termasuk perfume lain. Kalau dia tertinggal perfume dekat airport tu, dia nak beli perfume. Akak bayangkan kalau dekat airport paling common Diptyque paling common dah 800 lebih. Dia mandi perfume. Sebelum dia keluar kereta, Ji akan sembuhkan perfume. Dia dah keluar kereta, Ji akan sembuhkan perfume. Dah berjalan sekejap lepas makan, Ji akan sembuhkan perfume. Jadi tanya Ji GPA dia. Kadang-kadang Ji lepas spray perfume dia, Ji tiba-tiba menjarakkan diri daripada dia 10 km. Sebab apa? Apabila perfume tu disembuh, Mansera yang dia pakai tu boleh masuk sampai ke roh. Roh kita terkejut dengan bau tu. Tapi dia kata, aku macam tak bau pun. Roh kita ni masing-masing shocked. Roh masing-masing culture shock. Terbau dia punya perfume tu macam macam tu. Jangan cakap roh kita, roh orang yang kat tepi-tepi tu macam macam tu. Cik, bau apa ni? Dia jadi macam tu. Jadi macam dia kata dia tak bau. Kita kat tepi ni dia macam dia gini Ji, kalau dah lepaskan perfume dia tu, Ji biar dia jalan, lepas tu Ji macam macam tu. Si Peanut, thank you si Peanut. Mungkin orang cakap, mana ada bau kematian? Tak adalah bau kematian. Itu akak bau selepas orang kata perfume dia tu dah beberapa jam berlalu. Tapi kalau akak bau mula-mula tu kan, akak dah macam tu. Perfume dia sedap je bau. Mansera tu sedap je. Tak sedap. Tapi mula-mula dia memang beast mode projection. Maksudnya dia memang suka bau perfume yang beast mode. Dia kata macam ni kat Kemal, aku tak suka pakai perfume kalau perfume tu aku tak bau. Sebab kadang-kadang perfume kan bila kita bau, bila kita pakai, orang lain yang bau dulu. Tapi dia tak nak. Dia, ya Allah, terima kasih. Ya Habibti. Habibti, tak, cerita dia macam ni tadi. Saya ceritakan yang macam perfume awak sangat wangi. Dia macam bau-bau yang macam bau-bau memikat. Dan bila orang bau tu, orang suka sangat-sangat. Lepas tu kalau orang tu bau, dia rasa macam nak bau lagi. Dia kalau akan nak tahu, Habibti saya ni, dia cakap kalau dia pakai perfume, dia suka bau yang macam bila dia bau tu, dia pakai, dia bau. Dia tak suka kalau dia pakai, dia tak bau macam tu. Lepas tu perfume yang dia pakai tu, dia selalu berjimat cermat. Contoh kalau dia pakai perfume tu memang lambat habis, InsyaAllah. Dia kalau dia pakai perfume tu, dia macam berjimat-jimat. Dia kalau dia pakai perfume, dia akan sembuh untuk orang lain juga. Lepas tu kalau dia pakai perfume tu membawa manfaat kepada orang lain. Bila orang bau juga perfume tu, orang tu akan boost dia punya confident dan spirit. Jadinya bila dia pakai perfume tu, sebenarnya dia nak orang lain pun ada bau-bauan yang positif juga, InsyaAllah. Ya. Jadinya kalau nak tahu dengan lebih lanjut, boleh tanya Ji, ataupun boleh tanya Long, atau boleh tanya Adam. Macam Iqmal ada kerja nak buat. Terima kasih semua yang bagi gift, yang tap-tap like semua, terima kasih. Semoga dimewahkan rezeki semua selalu, InsyaAllah. Masya Allah.